Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan mini kajian berkaitan cabaran pendigitalan pendidikan ke arah pelaksanaan yang lebih berkesan dan inklusif di kalangan guru. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Ahmad Faid bin Afifi, nombor metrik P165461, Siti Natasha binti Abdullah P164998, Nur Hamizah binti Harun P164338, Fairuz Hanani binti Ismail P163254, Wan Muhammad Azim bin Wan Suhaizat P165202 dan yang terakhir Nur Nazihah binti Roslam, nombor metrik P164436. Saya Nur Hamizah binti Harun akan membentangkan tentang pendahuluan kajian berkaitan pendidikan digital di Malaysia. Aspek pertama yang dibincangkan dalam pendahuluan kajian adalah latar belakang pendidikan. Kita boleh lihat situasi sekarang, teknologi berkembang dengan pesat. Oleh itu, penggunaan teknologi pendidikan digital sangat meluas di kalangan guru. Hampir semua aspek pembelajaran sudah mula melibatkan teknologi, sama ada slide digital, video pembelajaran, aplikasi interaktif ataupun platform pembelajaran dalam talian. Teknologi ini sebenarnya banyak membantu guru dalam menyampaikan pengajaran dengan lebih menarik dan mudah difahami. Di aspek murid pula, penggunaan teknologi dapat meningkatkan kefahaman mereka kerana pembelajaran tidak lagi sehala. Mereka boleh melihat video, mendengar audio dan berinteraksi secara langsung dengan bahan pembelajaran. Perkembangan ini selari dengan revolusi industri 4.0 yang menekankan kemahiran digital dalam kehidupan seharian dan juga alam pekerjaan pada masa akan datang. Disebabkan keperluan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan dasar pendidikan digital 2023 hingga 2030. Dasar ini diwujudkan bagi memastikan sistem pendidikan negara bergerak seiring dengan perkembangan teknologi serta dapat melahirkan generasi yang celik digital dan dapat berdaya saing di masa akan datang. Aspek kedua adalah fokus dasar pendidikan digital. Dasar ini memberi penekanan kepada penggunaan pelbagai platform digital, aplikasi interaktif serta bahan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, fleksibel dan berpusatkan kepada murid. Selain itu, murid juga digalakkan untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka bukan sekadar menerima maklumat dan arahan daripada guru, tetapi turut terlibat dalam perbincangan, kerja kumpulan dan pembelajaran secara kendiri. Pendekatan ini dapat membantu murid membina kemahiran secara kritis, menyelesaikan masalah dan bekerjasama dengan rakan-rakan mereka. Samping itu, aspek literasi digital juga dititik beratkan dalam dasar pendidikan digital. Murid perlu tahu cara menggunakan teknologi dengan betul, beretika dan selamat. Ini penting bagi murid kerana mereka bukan sahaja mahir dalam menggunakan teknologi tetapi mereka juga perlu bertanggungjawab dalam dunia digital ini. Pelaksanaan pendidikan digital bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi untuk melaksanakannya. Oleh itu, aspek ketiga dalam pendahuluan kajian adalah cabaran melaksanakan pendidikan digital. Cabaran utama dalam melaksanakan pendidikan digital ini adalah tahap kemahiran digital guru yang tidak seimbang. Contohnya, di luar bandar dan bandar. Tidak semua guru mempunyai tahap kemahiran dan keyakinan yang sama dalam menggunakan teknologi semasa pembelajaran. Selain itu, kekangan infrastruktur dan capaian internet juga menjadi isu utama dalam melaksanakan pendidikan digital ini, terutamanya di sekolah luar bandar. Peralatan yang terhad dan internet yang tidak stabil boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran digital.
Selain itu, beban tugas guru yang sedia ada turut menyukarkan guru menyediakan bahan pengajaran digital yang berkualiti. Akhir sekali, dari segi implikasi dan keperluan. Sekiranya cabaran-cabaran yang dinyatakan sebentar tadi tidak dapat ditangani dengan baik, ia boleh menyebabkan jurang pembelajaran antara murid, khususnya murid di kawasan bandar dan luar bandar. Keadaan ini boleh memberi kesan kepada jangka masa panjang terhadap kualiti pembelajaran. Oleh itu, latihan berterusan kepada guru amat diperlukan bagi meningkatkan kemahiran digital mereka. Selain daripada itu, sokongan daripada pihak pentadbiran dan penyediaan kemudahan yang menyukupi juga turut penting bagi memastikan pelaksanaan pendidikan digital dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Kesimpulannya, pendidikan digital merupakan satu keperluan dalam sistem pendidikan masa kini. Namun, pelaksanaannya perlu dirancang dengan teliti dan disokong sepenuhnya oleh semua pihak agar matlamat pendidikan digital dapat dicapai. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti sikap dan tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan pendigitalan dalam pengajaran dan pembelajaran (PDP). Kedua, menilai keberkesanan penggunaan teknologi digital terhadap pencapaian murid dan kualiti pengajaran guru. Dan yang ketiga ialah meneroka cabaran dan kekangan yang dihadapi guru ketika menggunakan teknologi digital semasa PDP. Persoalan kajian pula dibentuk bagi menjawab objektif-objektif kajian yang telah ditetapkan. Kajian ini menumpukan kepada 3 persoalan utama. Pertama, kajian ini meneliti sikap dan tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan pendigitalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kedua, kajian ini melihat keberkesanan penggunaan teknologi digital terhadap pencapaian murid serta kualiti pengajaran guru. Dan yang ketiga, kajian ini mengenal pasti cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh guru semasa menggunakan teknologi digital dalam PDP. Secara keseluruhannya, persoalan kajian ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas berkaitan pelaksanaan pendigitalan dalam PDP. Assalamualaikum. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan tentang tinjauan lepas yang berkaitan dengan pendigitalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, dari segi literasi digital, ia merujuk kepada kebolehan guru dan pelajar menggunakan teknologi untuk mencari, menilai dan menghasilkan maklumat. Ini termasuk penggunaan perisian, aplikasi serta pelbagai platform digital dalam PDP. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran PDP digital, antaranya ialah kekurangan infrastruktur dan peranti, sambungan internet yang tidak stabil, kemahiran teknologi yang tidak seimbang, sokongan teknikal yang terhad serta peningkatan beban kerja digital kepada guru. Yang seterusnya, kesediaan guru merupakan faktor kritikal penguasaan teknologi. Sikap positif terhadap inovasi serta keyakinan dan motivasi menggunakan platform digital sangat mempengaruhi keberkesanan PDP. Akhir sekali, dapatan kajian lepas menunjukkan guru baharu lebih mahir teknologi. Namun, masalah teknikal boleh menjejaskan PDP. Pendigitalan juga menambah tugas guru. Dan keberkesanan PDP sangat bergantung kepada penguasaan teknologi serta kreativiti pedagogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Yang pertamanya adalah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Fokusnya adalah untuk mengenal pasti cabaran pendigitalan pendidikan serta tahap kesediaan guru. Melalui kaedah ini, data dapat ditunjukkan secara objektif dalam bentuk peratus, min dan jadual, sekaligus memberikan gambaran yang jelas tentang pola dan taburan responden. Yang kedua adalah peserta kajian. Seramai 30 orang guru yang terlibat sebagai responden terdiri daripada guru sekolah rendah dan menengah di kawasan bandar dan juga luar bandar. Majoriti responden ialah guru perempuan yang berumur di antara 20 hingga 30 tahun dengan pengalaman mengajar 1 hingga 5 tahun. Kepelbagaian latar belakang ini membantu memberikan gambaran menyeluruh tentang kesediaan dan cabaran guru dalam PDP digital. Yang ketiga adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen utama kajian ialah soal selidik di atas talian yang dibangunkan menggunakan Google Form. Soal selidik ini mengandungi 18 item merangkumi demografi responden,
tahap kesediaan guru, keberkesanan penggunaan teknologi serta cabaran PDP digital. Item menggunakan skala libat 5 mata, manakala bahagian demografi berbentuk soalan tertutup. Google Form dipilih kerana mudah diakses, menjimatkan masa dan data yang disimpan secara automatik untuk dianalisis. Yang keempat, kaedah pengumpulan data. Proses pengumpulan data digunakan secara di atas talian dengan edaran pautan Google Form melalui aplikasi WhatsApp. Responden mengisi borang pada masa dan tempat yang sesuai dengan mereka. Data yang disimpan secara automatik dalam pangkalan Google Form memudahkan pengkaji mengurus dan menyediakan data untuk dianalisis. Dan yang kelima adalah analisis data. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dengan melihat peratus, min dan kekerapan. Hasil kajian dipaparkan dalam bentuk jadual dan carta untuk memudahkan kefahaman. Selain itu, analisis tematik digunakan bagi mengenal pasti isi utama seperti sokongan teknikal, beban kerja dan tahap kesediaan guru. Gabungan analisis kuantitatif dan tematik ini memastikan tinjauan kajian lebih lengkap dan objektif. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dapatan kajian, bahagian pertama iaitu demografi responden. Berdasarkan kajian terhadap 30 orang responden, majoriti guru yang terlibat ialah perempuan iaitu seramai 29 orang atau sebanyak 96.7%, manakala hanya seorang responden lelaki. Dapatan ini menunjukkan pandangan kajian lebih banyak mewakili perspektif guru perempuan dalam menghadapi cabaran pendigitalan pendidikan. Bagi jenis sekolah pula, seramai 16 orang responden atau sebanyak 53.3% merupakan guru sekolah rendah, manakala 14 orang atau 46.7% terdiri daripada guru sekolah menengah. Perbezaan ini tidak begitu ketara dan menunjukkan kajian ini mewakili pengalaman guru dari kedua-dua peringkat pendidikan. Daripada 30 orang responden, 14 orang atau 46.7% berkhidmat di sekolah bandar, manakala 16 orang lagi atau sebanyak 53.3% berkhidmat di luar bandar. Dapatan ini menunjukkan taburan responden yang hampir seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar. Bagi umur responden pula, majoriti responden berumur antara 20 hingga 30 tahun, iaitu seramai 20 orang atau sebanyak 66.7%. Selebihnya terdiri daripada responden berumur 31 tahun sehingga 40 tahun, 41 sehingga 50 tahun serta 61 tahun ke atas. Kepelbagaian umur ini mencerminkan variasi dari segi pengalaman dan pendekatan menggunakan teknologi dalam PDP. Bagi pengalaman bekerja, sebahagian besar responden mempunyai pengalaman mengajar antara 1 sehingga 5 tahun, iaitu seramai 22 orang atau sebanyak 73.3%. Ini menunjukkan majoriti responden terdiri daripada guru baharu yang masih di peringkat awal kerjaya dan aktif menyesuaikan diri dengan pendigitalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada bahagian B, sebanyak 5 soalan telah dikemukakan kepada responden bagi mengenal pasti sikap serta tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan pendigitalan dalam PDP, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Bagi soalan pertama, seramai 63.3% bersetuju dan 4 orang iaitu sebanyak 13.3% sangat setuju bahawa mereka mempunyai asas kemahiran teknologi digital yang mencukupi untuk PDP. Ini menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi dalam kalangan responden. Seterusnya, bagi soalan kedua, majoriti responden menunjukkan keyakinan dalam penggunaan teknologi digital apabila 14 orang iaitu sebanyak 46.7% bersetuju dan 7 orang iaitu sebanyak 23.3% sangat setuju, walaupun masih terdapat 8 orang iaitu sebanyak 28.7% yang masih tidak pasti. Bagi soalan ketiga pula, dapatan menunjukkan
tahap minat yang sangat positif apabila seramai 15 orang guru ataupun sebanyak 50% sangat setuju dan 11 orang bersetuju untuk mempelajari ilmu teknologi digital. Manakala, bagi soalan keempat, tahap kesediaan guru adalah sangat tinggi apabila seramai 16 orang iaitu sebanyak lebih daripada 50% sangat bersetuju dan 10 orang lagi bersetuju untuk menghadiri kursus atau latihan berkaitan pengajaran digital. Bagi soalan terakhir, iaitu saya bersemangat mencuba teknologi baharu dalam PDP, majoriti guru menunjukkan semangat yang tinggi untuk mencuba teknologi baharu dalam PDP dengan 14 orang iaitu sebanyak 46.7% sangat setuju dan 10 orang iaitu sebanyak 33.3% bersetuju. Walaupun masih terdapat sebilangan kecil yang tidak pasti sama ada mereka masih bersemangat ataupun tidak mencuba teknologi baharu dalam PDP. Baik, bagi mengenal pasti keberkesanan penggunaan teknologi digital terhadap pencapaian murid dan kualiti pengajaran guru, sebanyak 5 soalan telah dikemukakan kepada responden. Soalan yang pertama, saya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Kahoot, Quizizz, Zoom dan Canva dalam PDP. Kajian menunjukkan majoriti responden iaitu 16 orang bersamaan 53.3% bersetuju dan 7 orang iaitu 23.3% sangat setuju. Jadi hasil kajian menunjukkan tahap penggunaan aplikasi pembelajaran digital dalam kalangan responden adalah tinggi. Bagi soalan yang kedua, adalah penyediaan bahan pengajaran dalam bentuk digital seperti slide PowerPoint, video, grafik, animasi atau infografik untuk menarik minat murid. Sebilangan responden iaitu 16 orang bersamaan 53.3% bersetuju dan 9 orang iaitu 30% sangat setuju. Jadi, majoriti responden mempunyai kecenderungan yang kuat dalam menyediakan bahan pengajaran dalam bentuk digital. Soalan yang seterusnya adalah mengenai penggunaan platform digital untuk memberi tugasan dan menilai hasil kerja pelajar. Dapatan menunjukkan 16 orang iaitu 53.3% bersetuju manakala 6 orang iaitu 20% berada pada tahap tidak pasti. Jadi secara keseluruhannya, guru semakin cenderung memanfaatkan platform digital sebagai medium dalam memberi tugasan serta menilai prestasi pelajar. Soalan yang keempat, pengintegrasian penggunaan peranti seperti komputer riba atau tablet dalam PDP. Majoriti responden iaitu 13 orang bersamaan 43.3% bersetuju manakala 9 orang iaitu 30% berada pada tahap tidak pasti. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap persetujuan yang tinggi terhadap pengintegrasian penggunaan peranti seperti komputer riba atau tablet dalam proses PDP. Akhir sekali, penggunaan sumber digital seperti YouTube, Google atau laman e-pembelajaran untuk mencari bahan pengajaran. Sebilangan responden iaitu 15 orang bersamaan 50% bersetuju manakala 11 orang iaitu 36.7% menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan kepentingan teknologi digital sebagai alat sokongan yang utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebanyak 8 soalan telah dikemukakan kepada responden bagi mengenal pasti cabaran dan kekangan yang dihadapi guru ketika menggunakan teknologi digital semasa PDP. Soalan pertama yang dikemukakan kepada responden adalah mengenai masalah capaian internet semasa PDP digital. Jadi majoriti responden itu 16 orang, 53.3% bersetuju, manakala 5 orang, 16.7% berada dalam keadaan tidak pasti. Jadi hasil kajian menunjukkan capaian internet semasa PDP berada pada tahap yang sederhana. Soalan yang kedua,
adalah mengenai akses peralatan dan sumber teknologi yang mencukupi di sekolah. Sebilangan responden iaitu 10 orang bersamaan 33.3% berada dalam keadaan tidak pasti. Manakala 8 orang iaitu 26.7% bersetuju. Jadi secara keseluruhan, responden mempunyai akses peralatan dan sumber teknologi yang mencukupi di sekolah adalah berada pada tahap sederhana. Soalan seterusnya yang dikemukakan kepada responden adalah mengenai kekurangan sokongan teknikal apabila menghadapi masalah teknologi digital. Seramai 13 orang bersamaan 43.3% tidak pasti, manakala 7 orang iaitu 23.3% bersetuju. Jadi secara keseluruhan, responden berada tahap sederhana mengenai masalah kekurangan sokongan teknikal. Soalan keempat adalah mengenai bertambahnya beban kerja apabila menggunakan platform digital. Seramai 7 orang iaitu 23.3% tidak bersetuju, manakala 8 orang iaitu 26.7% berada pada tahap tidak pasti. Jadi hasil kajian menunjukkan bahawa tanggapan penggunaan platform digital menambah beban kerja adalah berada pada tahap rendah hingga sederhana. Dapatan ini menunjukkan guru tidak merasakan peningkatan beban kerja yang ketara apabila menggunakan platform digital. Seterusnya, PDP digital memerlukan masa persediaan yang lebih banyak berbanding kaedah tradisional. Jadi, majoriti responden iaitu 10 orang bersetuju manakala 7 orang tidak pasti. Responden memerlukan masa yang lama dalam penyediaan bahan digital PDP berbanding kaedah tradisional. Soalan ke-6 yang disoal kepada responden adalah mengenai murid kurang memberi kerjasama semasa PDP digital dijalankan. Majoriti responden iaitu 9 orang bersamaan 30% berada pada tahap tidak pasti, manakala 8 orang iaitu 26.7% tidak bersetuju. Jadi secara keseluruhannya, responden berada pada tahap persetujuan yang rendah terhadap penyataan murid kurang memberi kerjasama semasa PDP digital dijalankan. Soalan seterusnya adalah mengenai pelajar sukar mengikuti PDP digital kerana kekangan peranti dan sambungan internet. Jadi seramai 10 orang iaitu 33.3% tidak pasti dan penyataan setuju juga 10 orang iaitu 33.3%. Manakala 5 orang iaitu 16.7% sangat setuju. Jadi secara keseluruhan, responden bersetuju bahawa pelajar menghadapi kesukaran mengikuti PDP digital disebabkan oleh kekangan peranti dan sambungan internet. Akhir sekali, soalan yang dikemukakan kepada responden adalah mengenai kurang keyakinan dalam mengendalikan PDP secara digital. Seramai 11 orang iaitu 36.7% berada pada tahap tidak pasti, manakala 9 orang responden iaitu 30% sangat tidak setuju. Jadi secara keseluruhannya, kebanyakan guru mempunyai tahap keyakinan yang baik ketika melaksanakan PDP secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Natasha binti Abdullah. Saya akan menghuraikan topik bagaimana objektif kajian dicapai serta sumbangan baharu N+1 terhadap pendigitalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Objektif pertama kami adalah kajian mendapati guru menunjukkan tahap kesediaan dan sikap yang tinggi terhadap penggunaan teknologi. Ini membuktikan guru masa kini bersedia menerima segala perubahan digital selaras dengan penegasan KPN 2021. Objektif kedua adalah platform pembelajaran dan bahan multimedia berjaya meningkatkan interaksi, kualiti penyampaian serta pelibatan murid. Ini membuktikan bahawa teknologi digital berperanan sebagai pemangkin pembelajaran aktif dan berkesan.
Objektif ketiga adalah PDP digital masih belum dicapai tahap optimum kerana cabaran utama yang dikenal pasti adalah internet yang kurang stabil, kurang peranti murid dan sokongan teknikal terutamanya di kawasan luar bandar. Secara keseluruhan, kajian menyumbang dapatan N+1 iaitu masalah PDP bukan berpunca daripada kelemahan guru. Sebaliknya dipengaruhi dengan faktor ekosistem pendidikan seperti infrastruktur dan sokongan sistem. Akhir sekali, kejayaan memerlukan pendekatan yang menyeluruh daripada semua pihak dan tidak boleh dibebankan kepada guru semata-mata. Untuk kesimpulan bagi topik ini ialah kajian berjaya menjawab semua soalan yang berkaitan tahap pendigitalan, pengajaran dan pembelajaran serta cabaran pelaksanaannya. Yang kedua adalah dapatan kajian menunjukkan bahawa semua guru bersedia menerima dan melaksanakan PDP digital. Namun, pelaksanaan DGP masih belum tahap optimum. Yang ketiga, cabaran utama yang kami dapat kenal pasti daripada kajian ini ialah isu capaian internet yang tidak stabil. Yang kedua, kekurangan peranti dalam kalangan murid. Yang ketiga adalah tugas guru, beban tugas guru serta sokongan teknikal yang tidak konsisten. Daripada segi limitasi pula, ini melibatkan sampel kecil daripada sebuah sekolah. Justru, dapatan kajian tidak boleh digeneralisasi secara menyeluruh. Selain penggunaan soal selidik, mungkin dipengaruhi oleh pandangan subjektif responden. Manakala tempoh pengumpulan data yang menghadkan kajian ini untuk melihat perubahan secara berperingkat. Akhir sekali, kajian masa hadapan boleh memfokuskan kepada pembangunan model intervensi PDP digital, penilaian keberkesanan latihan digital guru serta peranan sokongan organisasi dan infrastruktur dan budaya sekolah.